Hai korang, so menjelang nak dekat-dekat UASA ni, jom saya tolong korang untuk recap apa yang ada dekat dalam bab 2 matematik tingkatan 2. Okey, so tajuknya ialah pemfaktoran dan pecahan algebra. Basically ada 3 perkara yang korang nak belajar kat dalam ni. Yang pertama ialah kembangan, kedua pemfaktoran dan yang ketiga hukum operasi asas adimetrik. Okey, jom kita tutup dan kita tengok kembangan. Okey, untuk kembangan, ini antara 3 sampel soalan yang biasa famous lah untuk kembangan. Dan kembangan ni basically apa benda? Apabila ada satu nombor yang melekat dengan kurungan. Dan kemudian korang kena kembangkan nombor tersebut, kena darab dengan apa yang ada dekat dalam kurungan. Sini yang contoh yang pertama. Yang kedua pula contoh ni macam ni. Yang mana dia ada kurungan 1 dan ada kurungan 2. Kemudian korang kena tahulah step by step macam mana nak kembangkan ungkapan tersebut. Dan yang ketiga ada pula yang dalam bentuk kurungan ada kuasa 2. Lepas tu ada lagi kawan dekat luar ni. So apa nak buat? Kuasa 2 kena, maknanya A tambah B ada 2 kali. Kamu kena tulis sebanyak 2 kali dan kemudian kamu kena kembangkan. Lepas kembangkan boleh samakan dia punya sebutan algebra. Itu untuk kembangan. Untuk pemfaktoran basically korang belajar ada 4 teknik. Yang pertama FSTB, yang kedua kuasa 2 sempurna, yang ketiga pendaraban silang dan yang keempat hukum kalis agihan. Keempat-empat teknik ini bergantung kepada bentuk soalan. Tak semua soalan boleh pakai satu teknik, dia bergantung kepada bentuk soalan. FSTB tu yang mana satu, saya akan sertakan contoh dekat bawah ni, yang pakai tulang ikan tu. Dan yang kedua kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna pun ada bentuk-bentuk soalan dia, saya akan sertakan kat bawah juga, korang boleh tengok. Ketiga pendaraban silang. Pendaraban silang biasanya dia ada 3 sebutan algebra dalam satu ungkapan. So yang ni nak kena pakai teknik kapal terbang. Dan yang keempat hukum kalis agihan. Hukum kalis agihan biasanya ada lebih kurang 4 sebutan algebra dan kemudian kamu kena asingkan dia. So teknik-teknik ini diguna pakai bergantung kepada bentuk soalan yang kamu dapat. Ini untuk pemfaktoran lah. Dan yang ketiga, hukum operasi asas arimetrik. Hukum operasi asas arimetrik pula secara asasnya kita ada 4 operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Dan yang kamu belajar dekat dalam tingkatan 2 ialah apabila pecahan bertemu dengan pecahan, tetapi operasi yang dekat tengah ni memainkan peranan. Macam biasa kalau kamu jumpa pecahan tambah pecahan ataupun pecahan tolak pecahan, maknanya korang nak kena samakan pembawah untuk situasi ini. Korang kena samakan pembawah dahulu, baru korang boleh selesaikan yang belah atas untuk tambah dan tolak. Untuk operasi pecahan, darab dengan pecahan, ini korang boleh settle secara direct, yang mana A boleh terus darab dengan C, boleh dapat AC. B darab dengan D, boleh dapat terus BD. Dan yang ketiga, bentuknya ialah pecahan bahagi pecahan. So bila pecahan bahagi pecahan, dekat sini korang nak kena tukarkan daripada bahagi kepada darab. So bila nak tukarkan A bahagi B masih disalin dengan sama. Operasi di sini ditukarkan kepada darab, membawa maksud D akan naik atas, C akan turun bawah. Dan bila kamu nampak pattern ni kan sama macam dekat atas. So bila sama, A boleh terus darab dengan D dan B boleh terus darab dengan C. Tetapi hati-hati, nampak mudah, tak mudah sebenarnya. Sebabnya bentuk-bentuk soalan tu saya akan sertakan dekat sini untuk kamu tengok dan review. Di mana bila kita menyelesaikan pecahan yang melibatkan ungkapan algebra, kamu kena berhati-hati dengan tambah tolak dan seterusnya dia ada huruf. Dia bukannya direct macam nombor dengan nombor je. So maknanya korang kena study. Ini contoh-contoh soalan yang korang boleh tengok. So best of luck, jangan lupa study. Apa-apa boleh tanya.